Misi One Championship seterusnya dari Jihin Shadowcat Razwan, wakil tunggal wanita Malaysia. Mula menyertai One Championship pada 2018, Jihin masih kekal aktif dengan rekod 8 menang 5 kalah. Aksi terakhir Jihin di One Championship adalah pada tahun lepas bertemu Macarena Aragon dari Argentina. Walaupun kemenangan tidak berpihak di dua perlawanan terakhir, Jihin kekal fokus dan tekad bangkit di One Championship pada Sabtu ini. Kempen 2026 bakal dimulakan dengan bertemu wakil Brazil, Gabriela Fujimoto. Sejak menyertai One Championship, Jihin beraksi secara konsisten dalam disiplin Mixed Martial Arts MMA. Pada 2022, Jihin juga pernah bertemu dengan Stan Fairtex namun tewas melalui unanimous decision. Satu pencapaian buat Jihin bertemu dengan Ratu One Championship itu namun tidak tumbang kerana rekod KO dan TKO Stan Fairtex adalah antara yang tertinggi. Untuk rekod, Stan juga merupakan fighter wanita pertama dalam sejarah One Championship yang berjaya rangkul 3 kejuaraan dalam 3 disiplin berbeza. Jihin Shadowcat Razwan, nama yang tidak dikenali ramai walau sudah bersinar sejak sekian lama di One Championship. Hari Sabtu ini jam 10 pagi waktu Malaysia, inilah masanya untuk kita pandang dan berikan sokongan padu kepada wakil wanita tunggal negara di pentas sama seperti Jojo Ghazali, Alif Rakib dan juga Rifdan Masdo membawa nama Malaysia. Jihin Shadowcat Razwan, kami ucapkan selamat maju jaya dan kami nantikan kepulangan anda dengan kebanggaan.